Dua tanda keuangan tuan-puan dalam paras bahaya. Cuba semak sebelum parah menjadi barah. Yang pertama, cash flow bulanan negatif. Apa maknanya? Jika gaji tuan-puan adalah RM3,000 tapi perbelanjaan bulanan adalah RM3,200, bermakna setiap bulan tuan-puan berhutang sebanyak RM200. Yang kedua, tiada simpanan minimum walaupun 1 bulan pendapatan. Bermakna cash flow tuan-puan adalah neutral. Gaji RM3,000 tapi belanja RM3,000 juga. Setiap bulan tiada lebihan untuk simpanan. Jadi bagaimana nak selesaikan kedua masalah keuangan tersebut? Jadi pastikan cash flow anda positif supaya boleh ada simpanan. Jadi caranya mesti hidup di bawah kemampuan. Jika hidup lebih dari apa yang anda mampu, anda akan berhutang. Jika anda hidup dengan kemampuan, anda tidak akan ada simpanan. Untuk dapatkan duit lebihan, jika gaji RM3,000, hidup cukup dengan RM2,700 sahaja. Baki RM300 jadikan sebagai simpanan. Jika anda tak berjaya menabung dalam bentuk duit, boleh tukar kaedah tabungan dalam bentuk emas. Sebab duit dicipta untuk anda belanja, emas dicipta untuk anda simpan. Dengan Public Gold, boleh beli emas mengikut bajet anda melalui akaun emas JAP. Belian emas serendah RM100 membolehkan anda kumpul gram emas sehingga capai saiz emas yang anda mampu. Bagi yang berminat untuk buat belian emas Public Gold, sama ada gold bar yang besar atau menabung sikit-sikit di akaun emas JAP, boleh rujuk pin video saya atau hubungi saya, isi borang sign up di bawah. InsyaAllah saya bimbing anda sebaiknya.